Halo bos, selamat petang, saya Abang Pang. Hari ini kita gerai pun ada masuk yang kereta ni. Plat nombor pun cantik. Okey, tahun 2016, Toyota Fortuner 4x4 punya. Okey, ini 2.7. 2.7 itu masuknya petro, bukan diesel bukan diesel. Sekarang diesel sudah mahal. Harga jual 74,800. Kereta ni boleh ikat bank 6 tahun, kredit boleh sampai 8 tahun. Kereta ni memang banyak orang tahu lah. Fortuner dulu sampai sekarang pun banyak tahan lasa. Okey, 4x4 lah. 4x4 dia 2 view 4 view pun boleh. Ini tak ada turbo lah. Ini 2.7. Lepas tu dia dalam tulang besar kat sini semua original lagi lah. Okey, dia pun sama juga. Dia punya tulang sama Hilux Innova sama. Okey, dia stiker baru sampai sekarang. Kereta dia punya boleh original lagi. Tengok sudah tahu. Okey, kereta ini sebiji MPV ya. Boleh duduk 7 orang juga. Boleh 4 view, boleh 2 view. Lepas tu tinggi, boleh masuk kebun, boleh off-road. Tapi dia pakai petro pakai petro. Okey, dalam macam ni. Dia punya leather. Semua leather, electronic seat. Memang ada bagilah push start button, belakang boot, power boot off lah ini. Ini sensor depan belakang. Ini recording Toyota. Kita tak ada tambah balik lah sebab kita sudah buka itu tinted. Okey, lepas tu pedal shift ada bagi you. Mileage 93,000. Toyota original punya player, touchscreen player. Lepas tu ada 2 view, 4 view pun ada lock pun ada. Okey, eco boot, power boot pun ada. Okey. Kereta ni belakang sini boleh duduk 3 orang, last kali boleh duduk 2 orang. Jadi semua 7 orang 7 orang. Macam ni. Okey, kalau tak ada orang duduk boleh naik punya. Ini kasih buang, boleh naik. Lipat naik, boleh letak lagi banyak barang. Macam ni. Atas ada ikon ini atas ada ikon kat sini. Jangan risau belakang panas sangat. Ini pun boleh duduk orang. Jadi sini rasa boleh 8 orang di sini atas mana ada ikon. Sini boleh aircon punya controller lah kat sini. Tahun 2016 Toyota Fortuner 2.7 auto lah. Harga jual 74,800. Boleh dapat yang kereta ni. Banyak cantik. Satu biji kereta sudah cukup pakai. Nak MPV pun boleh, nak masuk kebun.